Lima individu termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun cedera dalam kemalangan melibatkan 4 kenderaan di Jalan Tengku Ismail Termeloh, Pahang semalam. Kejadian sekitar jam 5.30 petang itu dipercayai berlaku apabila kereta Tesla dipandu wanita berusia 31 tahun hilang kawalan sebelum merempuh 3 kenderaan lain termasuk sebuah motosikal. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahrum berkata siasatan awal mendapati wanita terbabit dalam perjalanan dari arah bandar Temerloh menghala ke Mentakap. Katanya setiba di lokasi kejadian, kenderaan dipandunya dipercayai hilang kawalan lalu melanggar sebuah peraduan Myvi merah. Akibat rumpuan itu, kereta Myvi berkenaan terdorong ke hadapan sebelum melanggar sebuah motosikal Yamaha yang diletakkan berhampiran. Tambahnya, Tesla dipandu wanita berkenaan turut merempuh sebuah lagi peraduan Viva biru yang diparkir di kawasan sama. Berikutan itu, pemandu peraduan Myvi berusia 32 tahun mengalami patah bahu kanan, manakala 3 lagi penumpang termasuk seorang wanita berusia 29 tahun mengalami lebam pada perut. Sementara itu, seorang wanita berusia 28 tahun serta kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun pula mengalami cedera ringan. Muhammad Nashim berkata kesemua mangsa termasuk pemandu Tesla itu kini menerima rawatan di hospital, manakala penunggang motosikal dan pemandu peraduan Viva masing-masing berusia 43 tahun tidak cedera kerana tidak berada dalam kenderaan ketika kejadian. Kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut masih dijalankan.